masak lagi pun gosok je ni. Dah masak satu. Bunyi tu. Dah masak. Yang ni resepi kedua. Ni resepi kedua. Resepi pertama, sotong sumbat. Sotong sumbat. Ha. Jadi. Ni siapa punya resepi ni? Jamie. Jamie punya resepi. Kali kita dia pun jadi ni. Buat decoration je. Buat decoration untuk siapa ni. Selera kan? Semua dah siap ke belum? Hancur. Dah hancur lah tu. Ini orang kampung punya style mama macam ni. Dia tak, kalau nak hancur blender. Kita guna resepi orang kampung. Kita dah siap hancur nak tu. Ini hidup. Dah siap ke belum semua? Masa tinggal 5 minit. 1. Dia dah ready ni. Dah, ini yang tadi dia nak keringkan sikit lagi. Tadi tak cukup kering. Ya lah Zaidah. Ambil je lah. Dia bunyi macam nak buat rumah ke? Rumah dah siap, panas dah. Dah dua memang sampai lumat Zaidah. Kalau tak untuk sebab Tak payahlah tunggu sampai lumat betul-betul. Biar ada kasar-kasar sikit pun tak apa. Barulah nampak dia punya apa ni? Kepastian dia. Kepastian dia. Asli dah malas. Aduh. Dah cangkuk sangat. Kamu tunggu ada kesian. Kita dah lihat. Okey ni. dengan kayu tersendiri. Ada boleh masuk lah. Tuang lagi, tuang. Sedap tak sedap belum tentu. Mesti sedap. Dah rasa dah. Saya pun titik sekali ya.